bukan hanya winnable tetapi must be likeable. Walaupun kajian memperlihatkan bahawa faktor galon adalah merupakan 75% kepada kemenangan Barisan Nasional, tetapi soal perpaduan di rumah UMNO dan rumah Barisan Nasional kini adalah merupakan mabuk yang harus kita selesaikan. Berapa banyak kawasan-kawasan yang kita kalah bukan kerana pembakaran kuat, tetapi kita lemah kerana perpecahan yang berlaku di kalangan kita. Masalah ketua bahagian dengan timbalan, ketua bahagian dengan naik, ketua bahagian dengan pemuda, ketua bahagian dengan wanita, ketua bahagian dengan puteri. Tetapi tidak istimewa, itu bahagian lain. Itu maksud bagus. Tetapi apabila gong dipandu dan pilihan raya ditentukan, kita lupakan dan ketepikan permasalahan dalaman dan titik bengik di kalangan kita. Kita bangun dan bersatu sebagai ahli UMNO dan Barisan Nasional setiawangsa yang bersatu padu. Kerana kemenangan kita bergantung pada payung perpaduan yang ada pada UMNO dan Barisan Nasional. Saya mahu supaya Allah tidak menguji kita dengan ujian yang paling berat lagi. Bagaimana Allah Ta'ala menguji kita dalam hari 12 dan 13. Semoga kerja keras kita, work hard and work smart, working hard and working smart, has to be followed by doa. Anzil alaina minas samai ma'an midrara فَلْيَأْتِكُمْ بِالرِّزْقِ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْرِكْ بِالْعَذَابِ. Saya mahu di ayat ke-14 Parlimen Setiawangsa akan melakar semula kejayaan dengan majoriti terbesar